Hai semua, hari ini impian nak feature sebuah rumah yang berkonsep moden klasik. Menariknya, pemilik kediaman ni dia cuma nak hanya satu dapur saja. Jom kita tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Impiana, jom masuk. Lama. Wah, cantiknya rumah. Terima kasih. Simple je. Simple je. Konsep apa rumah ni? Ini konsep modern klasik, tapi at the same time saya masukkan juga ada elemen of Muji dan Japandi a bit untuk mix and match lah. Untuk bahagian ruang TV ni, dengar katanya sketch sendiri Betul. Saya mulakan dengan basic sketch lah, basic sketch, dan kemudian saya minta CK lah, Carpenter King untuk buat 3D dan realisasikan apa yang saya nak lah. Katanya baru sebulan ya duduk sini? Betul, kami baru berpindah sebulan awal tahun ni. So actually belum lagi complete sepenuhnya, tapi slowly lah. Dari segi macam warna, memang sukalah warna macam colour soft. Betul. Macam ni. Kita pilih colour nude, wooden colour macam ni supaya dia nampak lebih tenang, lapang, luas. Inspirasi pula dari mana? Inspirasi actually daripada inilah IG influencer ni kan yang suka dekor-dekor rumah. At the same time saya suka tengok Pinterest, gambar-gambar kat Pinterest. So daripada situ dapat ilham untuk jadikan macam ni lah. Kalau kita tengok design dia tu macam ada bentuk curve sikit, memang minat di bidang curve. Betul, saya minat ada a bit of arch tu kan. So saya buatkan dining cabinet ni ada elemen arch tu lah sikit. So ini yang menariknya, dining cabinet ni dia ada pocket door. So kita boleh tolak masuk dalam. Macam ni. So ni plannya nanti kita nak letak coffee maker. So family ke kawan-kawan apa ni guest boleh datang kita minum kopi kat sini lah. So ni ada saya tambah grand mirror dekat sini untuk nampak lebih luas lah. Nampak efek luas lah. Efek luas. Ini actually bukan clear mirror, ni bronze mirror. Dia nampak warna dia agak macam tapi color. Nampak sedikit gelap lah. Nampak dia macam bercolour lah, dia tak bercolour sikit lah. Okay, sebelum kita ke dapur, saya nak cerita sikit pasal wall panel ni. Usually kita nampak banyak rumah yang buat wainscoting, but then this one saya pilih konsep wall batten supaya dia lebih sesuai blend in dengan keseluruhan konsep ni lah. So daripada sini sampai ke dapur saya buat wall panel batten dan pintu ni asalnya warna dark brown. So saya minta dia orang tukarkan cat warna putih lah, so nampak lebih. Tu pintu apa sebenarnya Puan? Lapang. Ni actually pintu powder room. Nak tengok sikit powder roomnya. So this is ni asal lah memang developer. Ni daripada asal, memang tak ada tukar apa-apa lagi lah. Okay, macam ni lah dapur comel saya. Ada sliding tak berapa besar sangat tapi just nice untuk our family lah ya. So sliding ni saya tambah untuk nak elak lah bau-bau keluar kan. So saya tambah masakan keluar macam tu. And then inilah dapur saya. Asalnya dengar kata asalnya dapur ni dia ada divider Betul. Asalnya ada divider dekat tengah ni. Untuk separate kan wet kitchen dan dry kitchen. Tapi we decided untuk pecahkan je supaya dapur ni nampak lebih luas. Sebab nak letak island yang besar ni untuk kami sekeluarga makan harian kat sini lah. Berapa keluasan island yang garang? Island ni dalam 7 kali 3 kaki. Tak silap saya. Okay, material yang digunakan ni adalah material solid ngato, spray paint. Dan colour yang saya pilih ni colour macchiato. Itulah cantik colour dia macam warna brown-brown sikit. Nampak lebih nude lah, nude colour lah. Kat sini saya tambah sedikit ni pantry area. Bolehlah letak barang-barang dapur. Boleh letak barang-barang dapur. Simple je. Kat sini saya pilih hood yang macam ni ada hidden untuk hood ni kan. So nampak design dia lebih kemas. Nampak design dia lebih kemas. Dan ni saya pilih sink apa dipanggil ni? Waterfall ke sini? Waterfall, ada waterfall. Ni waterfall. Ni dia boleh move around lah. So dia memudahkan kerja harian saya lah untuk masak apa semua. Ada juga space laundry tepi tu. Betul. Yang ni saya jadikan laundry area untuk just sesuaikan dengan dryer dan washer je. Jadi senang lah lepas masak, kata sambil masak tu masuk sekejap baju. Betul. Ini pula adalah bottle rack untuk
untuk memudahkan aktiviti masak lah kan. Di sini basket area, tong sampah, rubbish area lah, hidden. Dan kat sini saya ada letak ni pun untuk tisu area. Menarik letak tisu, jadi tak adalah kita letak atas. So nampak lebih kemas. countertop. Okay, so countertop ni kita guna quartz stone dan saya minta sikit untuk fully utilize lah. Bawah ni memang semua storage, semua boleh letak barang. So mudahkan kerja. So ni saya buat arch painting. So area ni nanti next kita akan letak frame lah untuk cantikkan dapur. Okay, so sebenarnya rumah ni tak completely siap dekor, tapi saya nak tunjuk bilik anak saya. So actually bilik ni quite small, agak kecil, tapi dengan susun atur yang ada ni, designer kita buat, saya suka bilik ni sebab kita ada storage yang macam ni kan. Memang boleh letak banyak benda lah, baju anak. So nampak lebih kemas lah. Nampak lebih kemas bila ada storage yang macam ni. Walaupun keluasan dia kecil je. Sini ada storage. Atas pun kita boleh letak barang juga. Ni study table. So dekat sini ada juga another hidden storage kat belakang ni, hidden wardrobe. So sini pun boleh letak baju-baju extra kat sini yang jarang pakai. Okey, beralih sudah hostel kita hari ini pada rumah yang berkonsep moden klasik. Setiap ruang ni orang kata walaupun setiap kawasannya tu agak bersaiz kecil, tapi dengan susunan atur dan layout yang orang kata sempurna membuatkan setiap ruang tu diedekor dengan sangat cantik lah. Jadi nak ucapkan impianan dan juga ucapkan terima kasih kepada Puan Farah hari ini kerana sudi jemput tim impianan untuk datang view rumah Puan Farah sendiri. Terima kasih juga tim impianan kerana sudi datang ke rumah saya. Terima kasih semua.